Kejayaan menyiapkan kemudahan infrastruktur di Kelantan hanyalah langkah permulaan dan tidak seharusnya terhenti setakat membina gedung-gedung yang indah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa jentera Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri agar proaktif menyusun langkah susulan bagi mengoptimumkan kemudahan sedia ada menerusi sinergi pelbagai sektor penting termasuk perdagangan, pelaburan, pengangkutan, pelancongan serta pertanian. Sebab itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan bahawa keperluan kita berikutnya ialah tindakan susulan seperti mana kita sering adakan perjumpaan dan mesyuarat di antara kerajaan persekutuan dan negeri. Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Pengangkutan dan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB atas pembangunan lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP yang disifatkan beliau sebagai sebuah lapangan terbang yang luar biasa. LTSIP dilengkapi lebih 20 kaunter penerbangan, kemudahan parkir bertingkat, laluan khas pemandu taksi, balai bomba dan penyelamat terminal, pertambahan ruang parkir pesawat serta sistem operasi tanpa tunai bagi meningkatkan kecekapan dan keselesaan penumpang. Lapangan terbang itu dijangka mampu menampung hingga 4 juta penumpang setahun berbanding kapasiti 1.5 juta sebelum ini.